Dalam episod yang lepas, Pak Long tunjuk kat hampa, Pak Long swab kan bapa RIR dengan bapa tu hak putih tu, bapa gajah. Bapa RIR Pak Long walaupun besar dia penakut. Semalam konon-konon penakut. Hari ni dah okey dah. Cek, Pak Long kahwinkan bapa RIR Pak Long ni dengan Lomeng Brown untuk Pak Long nak dapatkan telur. Telur-telur nanti tu Pak Long akan ramkan dan anak mereka nanti kita akan namakan sebagai back cross. Pasal apa back cross, cik? Ayam Lomeng Brown ni sendiri, dia punya bapa nama dia RIR. Jenis yang sama macam ni. Bila kita kita balikkan darah RIR kepada anak-anak mereka ni nanti, InsyaAllah dia akan jadi ayam peneluk yang lebih bagus daripada mak mereka ni. Masa tu kita nak bela anak-anak tu bagi besar dan kita akan gantikan dengan mak-mak mereka ni, Lomeng Brown ni yang dah tua-tua pada masa tu. InsyaAllah 6 bulan lagi ataupun 7 bulan lagi kita akan gantikan. Anak tu dah mula bertelur, ini pun kita akan pencenkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua cik-cik Pak Long. Kembali lagi ke channel Kebun Abah. Terima kasih banyak-banyak hampa yang mai ke channel Kebun Abah. Bagi yang baru mai ke channel Kebun Abah, ni Pak Long owner channel Kebun Abah. Cik, hari ni ada banyak dah anak-anak ayam yang ada di rumah Pak Long yang Pak Long tetahkan. Ada anak ayam yang Pak Long tetahkan untuk sebagai jualan lah. Kebanyakannya adalah RIR, anak RIR. Anak untuk light success belum ada lagi. Bermula minggu ni yang menetah light success tu Pak Long dah ada senarai nama. Pak Long nak settlekan dulu untuk light success. Nanti selepas 2 minggu light success tu menetah, barulah kita boleh post. Cek, satu jenis lagi adalah ayam Pak Long sendiri. Anak-anak tu dah berumur 2 minggu light success dengan BPR. Pak Long tak boleh nak simpan mereka lagi sampai ke 3 minggu kalau Pak Long simpan di rumah. Jadi susahlah untuk Pak Long tetahkan nak simpan tak ada tempat. So Pak Long kena cari satu tempat untuk Pak Long nak besarkan mereka sampai mereka bertelur nanti. Tu Pak Long duk nampak-nampak di lau sawah tu. Sebabnya lau sawah tu agak besar sikit. Mai Pak Long tunjuk lau sawah. Lau sawah ni panjang dia lebih kurang dalam 8 kaki. Bila 8 kaki tu, Pak Long rasa rugi sangat kalau kita tak menggunakan kelebihan 8 kaki ni. Pak Long bercadang hari ni, Pak Long nak buat satu partition di antara bahagian sebelah kanan dan bahagian sebelah kiri ni. Kita nak buat di sebelah dalam, nak bubuh kayu, nak bubuh jaring. Kemudian pintu pula, Pak Long akan buka pintu di bahagian sebelah sini. Untuk kita buat pintu. Pintu tak perlu besar. Sampai sini saja. Dan ada ayam 3 ekor di sini. Ayam 3 ekor di sini kita boleh buat ataupun letak di sebelah sini dan menggunakan pintu yang samalah. Kita tak perlu ubah sebelah sini. Okey cik. Nombor 1 nak buat hari ni kita kena clearkan dulu barang-barang yang ada dalam lau ni. Dan hari ni Pak Long akan lepaskan 3 ekor. Ada seekor RIR bapak muda. 2 ekor lagi tu Pak Long tak pasti, not sure dia ayam jenis apa. Masa Pak Long beli dulu, mereka adalah dikatakan sebagai Astrolog. Tapi bila tengok-tengok macam ni, sekok saja mungkin Astrolog dan sekok lagi tu Pak Long nampak gaya macam dah kacuk dah. Okey, kita lepas dulu mereka ni. Ni bekas-bekas lama dulu kita clearkan dulu. Kalau nak keluar juga sangkap yang ada dalam ni. Jom keluar, jom. Oh, cik, sangkap ni sangat berguna, cik. Banyak dah jasa dia bagi kat Pak Long. Tapi kita tak mau guna sangkap ni. Kita nak bawa ayam
yang ada di rumah Pak Long tu nak bawa ke sini, kita tak boleh sangka lah, kita nak buh terus ya dalam lau yang kita akan buat partition ni. Macam ni cik, keadaan dalam lau sawah. Untuk keselamatan, Pak Long dah ni bubuh dah ni di bahagian atas ni, bubuh kayu, bubuh papan supaya tak ada lah benda-benda masuk. Ada 3 ekor saja di dalam ni. Syuh, pergi keluar. Nak buat kerja. Ni bapak muda ni. Bapak muda ni siapa mau nanti WhatsApp Pak Long. Pak Long nak bagi murah-murah saja. RIR muda. Pergi keluar. Pergi main. Ni buat keluar. Ni hak lama-lama ni. Makanan dia pun. Lima kaki. Ini lebih kurang 57. Kalau nak tampal balik ni, nak buat double. Kalau hampa tengok di kawasan sini ya pak, tu dah ada tebuk sikit. Di sini pun ada tebuk sikit. Jadi ayam di sebelah sana tu kadang-kadang dia suka patuk. Yang ni pula jari ni agak reput. Jadi kita double buh di sini supaya ayam yang ada di sebelah sini tak lari sebelah sana. Nampak tu. Kita akan lekat di situ menggunakan ni clipper ni Pak Long memang dah ada clipper ni. Jadi kita klik saja di situ. Pak Long tak nak keluarkan modal yang banyak, jadi kita gunakan saja apa yang ada dulu. Contohnya macam ni kan. Kita buka dan kita tampal. Jadi kita buat atas dengan bawah lah. Yang ni tengok dia kacik macam ni lah. Nampaklah cik. Lepas tu kita sampai kita macam. Bismillah. Okay. Okay, kalau dah siap dah satu, sini untuk lekatkan kita lekat belah sini dulu. Kita tak payah guna kabel tie lah. Jadi kita buat sini. Nanti dah siap, nanti baru kita buat kemasan dia. Kita bagi lekat dia dulu. Okey, last cek. Siap dah. Pak Long bubuh di bahagian sebelah belakang ni juga. Buat triple lah ni. Ni pun Pak Long bubuh triple juga antara dua belah ni. Lah ni nak pergi cari kayu 1-2, kita nak naikkan partition, nak tutup di sini. Supaya kita dapat sebelah sana satu, sebelah sini satu. Kayu ringan cik. Kayu bengkok. Kali ni WLS Temeloh bagi kayu kat Pak Long, kayu yang tak berkualiti. Pak Long cakap terus terang. Kalau elok kita cakap elok, kalau tak elok cakap tak elok.
Ni Pak Long letak di tengah panas, sat je dah melengkung macam tu. Biasanya kalau kayu-kayu 1-2 ni, dia dari jenis pokok yang keras sikit lah. Hak ni kot dia nak buat murah ke apa ke daripada kilang sana, hantar yang ringan ni aja, ringan. Biasanya keras. Tapi tak apalah. Untuk kita nak buat partition tak ada masalah. Tapi kalau nak buat rumah, jenuh, melentok rumah. Hampa boleh tengok sendiri. Kayu yang tak ada kualiti macam mana. Ni, kayu yang ada kualiti, nampak? Beli tempat yang sama. Tapi tak tahulah. Kuih lama, kuih tak ada kualiti. Kuih lama, kuih tak ada kualiti. Kalau nak bubuh apa kayu apa 1-2. Elok sangatlah tu. Buat macam mana boleh? Boleh. Macam ni boleh. Okey, kita tengok bersama. Aku. Yang ni tak ada masalah partition dengan hak sebelah ni. Dia cuma nak buat pembahagian je. Bahagian keselamatan tu, hak bahagian luar tu. Jadi tak mau bagi ayam sebelah masuk sebelah sini, hak sebelah sini masuk sebelah sini saja. Buat ni. Payah. Oi. Okey, sampai. Alright. Macam tu pun dah cakap okey dah. Lepas tu kita bubuh yang ni. Pikiak punya pikiak, last kali pintu kena buat tang ni juga. Kalau buat di situ payah jugalah dan kita memerlukan banyak juga kayu. Kayu dah tak ada lah. Jadi tolong buat di sini. Kita ukur saja, kita buat pintu kecil. Dalam ni kita nak tak anak ayam yang kecil-kecil tu. Lebih kurang dalam 2 kaki. 2 kaki dia tak payah besar-besar sangat. Lebih kurang macam tu. Bahagian bawah tu kita korek. Bawah ni simen je. Kita kena letak atas simen. Kalau kita letak atas pasiak ni nanti dia oek-oek lah. Jadi belum buat macam ni. Mana tadi? 2 kaki atas ni bagi sama. Lepas tu 2 kaki bawah. Kurang macam ni.
Alright, cik. 2 kaki. 2 batu. Ganda dulu. Bismillah. Cantik. Alhamdulillah, cantik. Bawah pun kita ukur 2 kaki juga. Bagi sama. Letak dawai, amboi sampai teratur sekali cari perkataan tak jumpa. Letak dawai dalam tu. Siap dah bahagian sini. Cuma kita nak potong dawai, nak tampas. Setakat mana boleh cik hari ni cik? Selain daripada Pak Long gunakan dawai tadi, Pak Long nak gunakan juga kayu. Boleh juga kita buat apa tampal di situ. Mana mertun ni. Inilah cik, kayu tak cukup. Kita buat setakat mana yang cukup dulu. Mah, Pak Long tunjuk ni. Hasil kerja hari ni. Nampak tak? Ada herok petok sikit tak apa. Tapi dia punya matlamat tu dah hampir tercapai. Barang tak cukup saja. Nampak macam simple saja. Pak Long dah buat lau ni saja sejam lebih dah. Tak siap-siap. Mak Long dah buat kerja seorang. Ayam pun dah ada di dalam. Kita buat masuk ayam saja. Ingat petang-petang saat ni ataupun esok kita mai settlekan. Kena bawa lagi plywood ada kat rumah. Nanti kita tengok lagu mana. Kayu-kayu pun ada kat rumah. Nanti kita mai tampal. Dan kita akan buat juga pintu di sini. Cadang hak mula tadi kita nak buat belah sana. Tak jadi. Kita buat belah sini. Saya buat benda tu. Pak Long tak mau kisah ke ayam. Pak Long nak balik dulu. Lapang ayam sangat. Ayam tak bawa hari ni. Balik rehat. Lepas tu petang-petang saat ni kita nak mai kutip telur. Mai nak topak ayam. Mai nak bagi makan ayam. Salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Akan nampak mai tengok di channel Kebun Abah. Maaf. Tak dah nak habis. Lepas ni kita settlekan. Hak ni buat tak habis. Hak tu buat tak habis. Apa ni Pak Long? Tak apalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.